Assalamualaikum guys. Hari ni aku tak nak buat video pasal gaming. Tapi hari ni aku nak cakap pasal benda yang dah lama aku pendam. Baru-baru ni, hampa tengok tak IShowSpeed buat live tour dekat China dan Mongolia? Aku baru habis tengok kedua-dua live tu. And aku tahu agak lambat lah untuk aku bercakap pasal ni. Macam kita tahu lah kan, Amerika selama ni, mereka telah habiskan masa bertahun-tahun dan habiskan duit berbilion-bilion dolar untuk agenda propaganda mereka yang nak menggambarkan China ni satu negara mundur, kotor dan tak maju. Semua propaganda tu hancur disebabkan Speed yang hanya buat live selama seminggu bila dia di China. Bila aku tengok live dia, aku terbuka mata. Aku tak sangka China dah sejauh tu. Dengan tren laju dia, kereta boleh terbang, cyber city yang nampak macam cerita sci-fi, ada robot menari, vending machine jual kereta, cashless smart. Bro, ini bukan gambaran masa depan tau, tapi ini adalah apa yang China dah capai sekarang. Tengoklah macam mana kerajaan China betul-betul menghargai kedatangan dia. Lepas tu, dia ke Mongolia. Dan guys, sumpah, aku rasa macam dia masuk ke dunia fantasi RPG tau. Dengan langit luas, gunung cantik, budaya pun unik. Dia duduk dengan orang kampung kat sana. Dia naik kuda, dia belajar memanah. Makan makanan tradisi, dia tengok dunia yang ramai orang tak tahu pun wujud. Mongolia jadi viral sebab satu orang. Dan budaya mereka jadi bualan global. Kenapa live IShowSpeed ni penting? Dia cuma streamer biasa. Dia bukannya orang politik dan dia pun bukannya wartawan. Tapi apa yang special dekat IShowSpeed ni, dia berjaya untuk tarik minat orang ramai untuk tonton apa yang dia buat, kat mana dia berada dan dengan siapa dia jumpa. Dia punya subscriber saja dah 40 juta worldwide. Sekali dia live, satu dunia tengok. Selalunya peak live viewer dia boleh cecah sampai 80,000 orang dalam satu masa. That's a big deal. So, bila dia datang Malaysia pada bulan 9 hari tu, satu dunia tengok apa yang ada dekat Malaysia ni. Tapi bila aku ingat balik waktu IShowSpeed buat live tour di Malaysia, aku rasa sangat-sangat kecewa. Aku kecewa pun bukan sebab apa, tapi aku rasa macam kita ni terlepas peluang untuk kita tunjukkan keunikan Malaysia. Bila tengok balik live dia di Malaysia, aku rasa frust, sakit hati. Bukan sebab Speed, bukan salah dia, tapi disebabkan orang kita sendiri. Maaf cakap lah tapi credit where credit is due. Awal-awal dia sampai ke Malaysia, semuanya okey saja. Aku tak tahulah siapa Mamat ni, nama dia siapa, tapi dude, aku respect gila dekat Mamat baju Naruto ni. Dia sambut Speed dengan ucapan tahniah. Dia bagi bendera Malaysia, and yang paling penting, dia perkenalkan makanan kebanggaan kita, iaitu nasi lemak. Give a rating. You said it wasn't that spicy. Y'all can I get some water? Can I get some water? Dia tak kalang kabut nak bergambar ke apa ke, aku boleh nampak yang dia betul-betul nak perkenalkan keunikan Malaysia. Whoever you are bro, you have my respect. Aku harap hang sihat selalu. Waktu Speed experience makanan dan snack Malaysia adalah the best. Memang ramai orang tahu makanan Malaysia ni adalah sesuatu yang pelancong dari mana-mana pelosok dunia kena rasa. Tak lama lepas tu, zombie apocalypse pun bermula. Ini yang buatkan mata tak sedap mandang tau. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Memang mana-mana dia pergi pun dia akan dikerumun oleh peminat. Time dia berjalan dekat mall ni, betapa malunya aku sebagai rakyat Malaysia tengok zombie apocalypse yang berlaku ni. Sampai jerit-jerit Speed minta laluan. Dunia akan tengok kita serupa orang primitif yang jumpa api. Tapi kalau tengok betul-betul, macam ramai pendatang asing je yang perangai macam ni kan. Tapi kok mana pun, orang yang tak duduk Malaysia, dia akan kata inilah perangai Malaysia. Cuma kita yang Malaysia ni je lah yang tahu macam mana masalah pendatang asing di Malaysia ni kan. Terlalu ramai. Serius talk, perangai zombie apocalypse dari peminat-peminat ni kena ubah lah. Kedai yang keroja sampai terpaksa tutup sebab perangai-perangai mereka. Orang yang tengah makan kat kedai pun jadi takut, serupa ada rusuhan. So aku boleh jamin orang-orang luar yang tak tahu apa-apa pasal Malaysia ni, bila mereka tengok live IShowSpeed, mereka boleh kata yang Malaysia ni special pada makanan. Daripada makanan ruji, snack dan variety buah-buahan. Tapi perangai rakyat Malaysia ni macam orang gila. Kita pun tak boleh nak salahkan mereka kalau dah tengok perangai orang kita sendiri yang macam gitu. Tapi apa yang aku paling tak puas hati, orang yang diberi amanah untuk handle dia dekat sini. Kalau tak silap aku, game Isak-Isak, dia yang jadi organizer. Kalau aku salah, hampa boleh bagi tahu lah dekat komen. Tapi macam ni lah, organizer waktu ni, mereka kena tanam mindset yang mereka ni bukannya bawa artis jalan-jalan, tapi mereka dapat amanah untuk menunjukkan Malaysia di mata dunia. Yang paling tak syoknya, bawa pergi merempit dan drift. Weh, ini bukan budaya kita. Rempit ni bukanlah budaya yang dibangga-banggakan. Rempit ni adalah masalah sosial dalam Malaysia. Drift ni pula adalah sukan untuk orang tertentu, sukan T20. Tak sepatutnya bawa pergi situ. Drift bukan budaya kita. Dia kalau nak belajar pasal drift ke apa ke, pek dia pergi Jepun. Situ lagi happening. So, bagi pendapat aku lah kan, sepatutnya Speed ni didedahkan dengan benda-benda yang lain. First of all, kita rakyat Malaysia ni tahu kan, yang uniknya Malaysia ni adalah kekayaan budaya berbilang bangsa. Malaysia ni bukan setakat destinasi pelancongan, tetapi adalah experience. First of all, perasan tak waktu Speed dekat kedai Abang Balik Brother ni hari tu, dia terdengar lagu Jiwang Melayu. Lepas tu dia kata lagu ni best gila. I'm Ronaldo. Hey, and what song is this? Yeah. Ronaldo. What song is this? Okay. Masalahnya, aku tak tahulah tour guide dia tu tak perasan ke apa ke. Kalau aku duduk dalam kereta tu dengan dia, aku akan buka lagu-lagu Jiwang bagi dia dengar. So, kita akan perkenalkan lagu Jiwang tu bukan setakat dekat dia seorang, tapi dekat 30 juta follower dia akan dengar betapa syahdunya lagu Jiwang daripada Malaysia.
And kalau nak sembang pasal budaya, punyalah banyak kita boleh tunjukkan dekat dia. Daripada duk bawa berjalan-jalan dalam mall yang penuh dengan zombie, apa salahnya kita tunjuk dekat dunia kita punya martial art, iaitu silat. Bohonglah dekat KL tu tak ada grup-grup silat yang boleh bawa. Sebab tu aku kata organizer ni dia dah tahu awal Speed nak datang, sepatutnya plan lah kan dengan owner-owner grup silat untuk buat demo dan sebagainya. Kita juga ada wayang kulit yang unik dan tak jumpa di negara lain. Gamelan, tarian zapin, kuda kepang, macam-macam lagi lah. And siapa yang tak tahu kan, yang Speed ni dia suka flex dia punya backflip. So dah alang dia suka sangat backflip, kenapa tak ajak dia pergi ke gelanggang takraw? Bagi dia tengok yang orang kita ni main sepak takraw. Backflip tu celah gigi je. Bagi dia main, biar satu dunia tengok sukan yang paling style dalam Malaysia. Tapi kalau betul-betul lah nak tunjukkan budaya Malaysia yang berbilang kaum, boleh je organizer dia bawa pergi ke Masjid India, Batu Cave ke, boleh bawa pergi Masjid Negara, Chinatown, buat pertunjukan tarian singa. Sebab tu aku kata, organizer yang dapat info awal ni sepatutnya dia kena ready tau. Bukan duk fikir pasal konten apa nak buat dengan dia. Kalau bukan kita sendiri yang promote Malaysia, siapa lagi? Tak payah banding jauh-jauh pun. Cukup kita bandingkan dengan negara jiran kita, negara Konoha. Walaupun dekat sana ada isu money. Make her Louis skin! Make her Louis skin! Tapi mereka berjaya memperagakan budaya mereka yang unik. Tengok saja time tour dia dekat Bali. Mereka bawa Speed menari sekali dengan tarian tradisional mereka. Lepas tu cuba hampa tengok komen-komen orang luar. Mereka kata wow, uniknya budaya Indonesia. Itu yang sepatutnya dijadikan perbualan oleh orang luar. Sepatutnya kita boleh guna platform media Show Speed ni untuk promosikan turisme Malaysia ni kepada seluruh dunia. Tapi apa yang kita promote pada hari tu adalah kita promote kebodohan orang Malaysia. Sepatutnya kita boleh gunakan dia untuk promosikan negara secara organik dan bukannya macam iklan skema yang hampa duk pakat duk skip. Next time kalau dapat peluang untuk Show Speed ni buat tour lagi, aku harap organizer ready lah untuk bawa budaya Malaysia ke mata dunia. Ubah mindset tu untuk tidak sekadar membuat konten peribadi, tapi konten untuk Malaysia. Tapi walau macam mana pun, kita jangan tunggulah untuk orang luar cerita pasal kita. Kita sendiri yang kena bertindak untuk buka mata dunia. Dan kalau Show Speed datang lagi ke Malaysia, kita kena pastikan dia balik dengan satu perkataan dalam kepala dia. Malaysia is different ataupun Malaysia is unique. So setakat ini video aku. So aku harap kita akan berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Watchmen are calling.